5 fakta raksasa dalam Papa Zola The Movie. Nombor 1. Transformasi Bobo Boy dan Gopal kepada raksasa dalam dunia simulasi game sangat menarik. Bobo Boy menjadi Oboimon. Dinosaur berwarna oranye sesuai dengan tema pakaian oranye dan topi dinosaur yang dipakai oleh Bobo Boy selama ini. Selain itu, monster comel ini juga mempunyai lencana elemental di dadanya, menggantikan jam tangan kuasa Bobo Boy, yang mana lambang di sini berubah-ubah mengikut kuasa elemental yang digunakan Oboimon. Nombor 2. Transformasi Gopal juga tak kurang menariknya. Sebagai Opalmon, dia mengekalkan ciri fizikal yang gemuk, bertemakan warna hijau, serta headband yang sama di kepala. Yang paling ketara adalah segala macam makanan yang melekat pada badannya, serta lollipop besar yang digunakan sebagai senjata, sinonim dengan Gopal yang gilakan makanan. Kuasa transformasi molekul Opalmon pula dibuat melalui tembakan mulut, bukan tembakan tangan seperti Gopal. Nombor 3. Hakikat bahawa Gopal dan Bobo Boy masih boleh menggunakan kuasa mereka walaupun telah lupa diri sebagai monster, menunjukkan kelebihan kuasa simulasi game ini. Tidak seperti bermacam-macam lagi raksasa jelmaan pengguna-pengguna Wycor yang lain yang mudah sahaja dikalahkan dengan tembakan dan serangan biasa. Opalmon dan Oboimon sangat kuat, malah kebal daripada serangan-serangan biasa. Ini mengingatkan kita akan kekuatan Mamazilla sebagai raksasa yang turut kuat dan kebal daripada segala macam serangan suatu ketika dahulu. Ini kerana sebagai manusia biasa, Mamazilla juga sangat kuat dan handal berlawan. Nombor 4. Mamazilla dan Pipi Zola pun sama mengekalkan ciri-ciri fizikal asal setelah melakukan transformasi kepada raksasa. Selain tema warna yang masih sama, ciri-ciri seperti rambut dan pakaian mereka pun terikut sekali. Lihat saja rupa Mamazilla versi dulu dan sekarang. Raksasa pink ini kekal dengan pakaian asalnya seperti tudung, beret, rantai dan tali pinggang. Desain yang sangat menarik. Nombor 5. Walaupun Papa Zola tidak berubah menjadi raksasa dan telah pun mencabut topengnya sebelum Yonbi dapat mengawalnya pada penghujung filem, Papa Zola tetap ada satu transformasi haiwan yang tersembunyi dalam filem ini. Jika dilihat pada buku-buku kisah teladan kebenaran yang dibuat dan dijual oleh mereka sekeluarga, salah satu daripadanya bertajuk Papa Itik yang Hodoh. Dalam buku tersebut, ada Papa dan Pipi versi Itik. Sebagaimana yang kita tahu, dunia simulasi yang dibuat Chimubot sewaktu dalam hutan berasaskan buku-buku ini dengan kemunculan watak-watak seperti buaya-buaya dan anak-anak itik. Maka, tak mustahil simulasi transformasi itik untuk Papa dan Pipi pun boleh dibuat. Cuma tidak terjadi sahaja dalam movie ini.